Sebab muka orang kadang-kadang jerawat nanah penuh. Dia atas jerawat tu ada jerawat lagi. Dah jadi macam kek lapis. Bila pecah kan, saya kadang saya tengok doktor pecahkan. Pecah tau. Macam volcano pecah. Jadi orang macam ni, dia nak keluar rumah susah. Dah jadi darurat pada dia. Orang datang, dia cakap, orang tengok jerawat dia, tak dengar apa dia cakap. Itu menjadi satu bahagian yang digesa kepada dia untuk mendapat rawatan. Maka dah jatuh atas diri dia apa? Wajib, bukan lagi harus. Harus ni kalau muka macam perempuan ni lah. Tengok muka, cuba tengok muka masing-masing. Okey, untung korang semua dapat treatment free. Kalau macam muka tu taklah teruk sangat, dia jadi harus lah. Semua benda pun dia panggil mubah. Semua hukum ni mubah. Mubah ni maksud dia apa? Harus lah. Tak di mata agama. Macam kita kan, kita nak cakap orang ni pandai macam mana? Dia periksa bagus, dia dress up, contoh pakai baju kuning dengan tie kan, nampak very presentable contohnya. Itu sebahagian daripada ciri-ciri orang yang berjaya. Orang yang gagal ni, dia rambut dia pun dia tak sikat, muka dia pun dia tak cuci, gigi kuning pun dia biar, lepas tu dia pun pening kenapa dia tak berjaya. Orang tengok satu orang ni, dia nak mendekati, apabila orang itu apa? Semudah dia dekati. Bahagian tubuh badan ataupun bahagian anggota, iaitu perut lah, specifically perut. Boleh tengok perut masing-masing dan nilaikan sendiri lah. Kenapa saya sebut semikian? Sebab perut ni kalau kita tak, dia bukan sekadar kecantikan badan, dia adalah nilai kesihatan. Dan nilai kesihatan ni bukan saja disebut oleh pakar-pakar dan doktor-doktor, disebut oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ni apabila jumpa dengan orang gemuk, dia akan tanya, ni apa ni? Dia tunjuk kat perut tu. Takut tunjuk kat you, marah pula kan. Tunjuk kat saya, ni apa ni? Sayyidina Umar akan tanya, ni apa ni? Kata, dulu pun orang dah jawab dah macam kita jawab. Kita kalau orang kata kita gemuk ataupun berisi, kita kata apa? Kalau orang Melayu dia akan cakap cute, comel, awesome. Dia pula awesome. Tak pernah dengar lagi tapi tak apa. Yang ketiga macam saya ni yang masih muda ni, saya kata apa? Oh, bini masak bahagia, saya cakap gitu. Tapi itu semua alasan yang dungu, alasan yang tidak boleh diterima, kerana Sayyidina Umar kata perut yang besar adalah punca segala penyakit. Al-batnun kabir. Perut besar ni punca segala penyakit. So kita jangan pandang remeh kepada perut yang buncit ni. Kerana apa? Tengok hari ni kan, semalam ada antara influencer yang meninggal di usia muda. Dia pun bukan buncit pun, tapi kita tahu pasal apa. Sekarang orang main badminton kan, jatuh. Tapi sebab makanan kita hari ni, makan. Jadi penjagaan kecantikan ataupun kesihatan ni tidak terhad kepada wajah sahaja. Dia meliputi semua tubuh badan yang ditekankan agama lah. Nak tanya dari segi macam stem cell tu kan ada tujuan untuk kosmetik, tujuan untuk kesihatan. Sebab macam akak pernah di offer masa bersalin dulu kan ke hospital pakar, so dia offer nak simpan kita punya tali pusat baby tu sebagai stem cell untuk future kalau kita ada masalah kesihatan kan. So yang itu boleh ke dalam tadi saya pun tanya soalan tu pada doktor. Saya tahulah dari segi hukum agama, cumanya benda ni macam saya cakap, macam dia lebih kurang macam tadi yang tanya tu, berkenaan dengan siput, berkenaan dengan apa. Benda tu pada asasnya kita ambil anggota orang lain letak kat kita ni memang tak boleh. Macam contoh kita suka pada apa kat orang, tak ada lagi lah kan. Sebanyak yang ada cerita dalam hari ni, benda semalam saya dengar adalah dia nak ambil macam kawan dia sayang sangat kat dia, dia bagi rambut dia untuk tanam kat kepala kawan dia. Macam dia sayang kan, jadi dia sayang, dia tebuk letak. Yang tu tak boleh. Dan dari sudut kesihatan boleh refer doktor juga, bagaimana nasihat dia. Dari sudut kesihatan pun benda tu takkan compatible sangat, pasal dia ada ID dia. Sebab tu lepas buat tu bernanah rambut tu, nanah, jadi tak kena rupanya, tak compatible. Jadi berbalik pada stem cell apa semua tu, sekiranya dia ada manfaat kepada orang yang betul-betul memerlukan. Macam saya dengar bahagian bayi tu, dia boleh membantu ketumbuhan rambut contoh. Dia boleh macam stem cell, nanti kita dengar doktor cakap, dia boleh sihatkan badan. Macam doktor pun ambil stem cell, saya pun
ada plan nak ambil lah sebab baru tahu tentang itu. Jadi sama ada boleh atau tidak boleh, dia tetap bergantung kepada keadaan itu. Kalau dia nak simpan tu, kalau untuk tujuan pendidikan kita, kalau kita tak ada ganggu kita simpan lah, tak apa. Cumanya kalau dia minta tali pusat, darah daripada tali pusat kan, bukan tali pusat kan. Tali pusat memang kena tanam, mesti ditanam pasal dia anggota hidup. Dia mesti ditanam kerana bila dia keluar dia sudah mati. Tapi kalau dia macam contoh kalau orang accident kan, yang berdaftar untuk anggota kan, dia belah cepat-cepat bawa keluar. Sebab apa? Masih hidup. Tapi bila dia sudah mati, dia tak boleh duduk di alam ini lah. Dia mesti ditanam. Itu dia punya ni. So kalau darah tu sesuatu yang hidup lah. Sebab dia ada manfaat. Macam kita derma darah kan hidup kan, darah tu hidup lah. Sebab tu dia boleh derma. Kalau benda yang tak boleh derma itu adalah benda yang consider mati. Yang perlu berada di tanah. Alright. Saya tambah sikit. Orang tu kita panggil sebagai brain death. Maksudnya badan kita sudah masih fresh, tapi otak kita dah mati. Sebab kita biasa dengar dari sudut netizen kata ni nak bunuh orang sebab nak jual organ ni. Sebab kalau dah mati, takkan boleh organ tu kita ambil, takkan boleh bagi dekat orang lain dan berfungsi. Dia kena at least orang tu masih hidup dalam keadaan brain death baru boleh kita transfer. Yang soal pasal cord blood ataupun stem cell tu, sebab apa dibolehkan adalah dia bukan organ. Kita kena faham konsep medical. So dalam medical, stem cell adalah sel. Sel adalah bentuk yang paling bawah sekali, cellular level. Sel membentuk tisu. Beberapa sel dia akan bergumpal membentuk tisu, dan beberapa tisu bergumpal membentuk organ, dan beberapa organ membentuk structure. So kita berada pada level sel. Sebab tu sel ni stem cell ataupun yang kita dapat exosome semua ni, exosome bawah lagi daripada sel. Maksudnya sel, sekeliling sel tu ada kita panggil remnant ataupun fluid sekitar sel tu dipanggil sebagai exosome. Dia tak jadi lagi sel. So bila masuk ke dalam badan, sel-sel ni akan just bagi signal. Bagi signal kepada, kalau bagi dekat rambut, dia akan bagi signal dekat reseptor dekat rambut. Okey, tumbuhkan rambut orang ni menggunakan sel dia sendiri. Dia ibarat membaja saja. Sebab tu stem cell dan juga exosome ni dibolehkan. Cuma dari segi hospital memang doktor akan explain kita dah ambil cord blood ni, tapi dia bukan not even blood. Kalau blood tu dah consider sebagai tissue. So kita not even transfer blood, it's a cell yang tak membentuk apa-apa lagi. So dia synchronous dengan apa yang Haris cakap tadi, sebab kita tak boleh ambil orang lain punya kecuali disebab oleh sebab-sebab tertentu kan. Macam yang itu perlu membentuk organ baru kita boleh transfer ke orang lain, ke orang lain. Tapi kalau sel ni masih lagi dalam bentuk cellular level, sebab tu dibolehkan dan juga dibenarkan. Nah, macam saya sendiri, saya dah ambil 3 kali stem cell injection. So stem cell injection ni fungsi dia adalah kita masuk menggunakan drip, dia akan pergi ke mana-mana organ kita yang ada organ injury untuk longevity. Maksudnya longevity ni untuk kita lebih fungsi dia banyak kebaikan selepas tu, lebih kepada kita hidup lebih lama dengan izin Tuhan jugalah, dan juga kita lebih produktif. Sebab tu biasa